Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekarang saya bersama dengan dua orang saksi kejadian pada hari ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya macam ini cerita dia. Flashback. Salam semua. Esok semua guru dan juga AKP dapat cuti tambahan sehari. Enjoy semua. Okey, done Sen. Oi, korang esok cuti, korang bagi cuti. Serius tak? Ya. Esok cuti? Dah boleh balik ni. Cuti? Apa lagi? Baliklah. Yeay. A few moments later. Berita tergempar. Guru dan aktivisi seni diberikan cuti selama 1 hari. Apa lagi? Selamat bercuti. Tak ada cikgu je pun. How bad can it be? Esok ada game? Ada. Training ah. Jom. Sekarang ke apa? Jom. Tengah ni. Gerak. Jom. Berapan? Jom tadi. Jom. Sekejap. Barang mana barang? Ya kak? 1, 2, 3. Baru nak barang ni. Jom. Nampak menu je macam nak macam. Yelah. Tak apalah. Kan cikgu tak ada. Kita training je. Jom. Kita main je. Okey je. Luahan hati. Bukalah pintu. Mira tu cikgu. Mira tu. Apanya? Awak lah ni. Awak siapa? Ni dah dengar apa ni? Dah lah cikgu takut. Cikgu! Ni kopi apa ni? Kopi oren. Kopi oren. Sedap. Berapa ni orang? Sila. Kau buat dia botol lah. Ya, rasa-rasa. Nak cakap lah. Kopi Oren. Oh, Rasa. betul lah budak kan. Kopi dah. Kod lemak dia. Tiada air. Meanwhile. Oh, cantik di pantai. Selfie lah sekali. Best juga mandi ni. Mandilah. Yes, tak ada air lah. Hello, Daddy. I tadi nak mandi, Daddy. Tapi tak ada air lah, Daddy. Daddy, tolonglah. Datanglah sini. Tolonglah betulkan air. Korang. Nanti dah dekat depan kau sekolah. Kita dapat apa ni? Laporan rumah kena siap. Laporan OP. Tak, aku semalam orang hantar. Tapi hari ni cikgu cuti, so aku tak tahu. Weh, korang, aku nak tunjuk korang video bisnes baru yang lain hari tu. Betul tak? Bukan ni, betul. Mana tu?
Kalau gitu, main aku nak try. You rosak ke? Asal sabarlah. Tak sabarlah. Aku selalu boleh. Aku selalu boleh. Bye semua. Bye. Bye, Sri. Cuba tengok. Gunung. Itu Syari lah. Cik Isha. Tu. Git. Asal? A few moments later. Kita pergi mana ni? Aku ada satu tempat ni. Tempat bye punya. Kita ke sini. Jom kita. Nampak? Cantik kan? Cantik. Tengok. Burung. Cik Isha. Kau tahu macam mana nak buat? Kau kan pandai. Tolong aku sekejap. Hari tolong aku. Macam mana aku nak dulu weh. Macam mana nak SPM ni? SPM? Tunggu, cikgu datang. Dah nak SPM? Kita kena balik ni. Air tak ada lagi? Tak apa. Daddy call lah Puan Zina. Nanti dia on the way pergi sana sekarang. Ya? Okey. Assalamualaikum. Hello? Tak ada lagi? Bila? Okey, sekejap. Okey, bye. Dah hujan ni. Dah, kita ni kat atas. Okey. Buka pintu. Nak jumpa cikgu. Apa ni? Cikgu, saya nak jumpa cikgu. Masuk. End of flashback. Macam tu lah cerita dia. Nampak tak keadaan seseri bila tak ada guru-guru kat AKP? Huru hara kan? Nak pergi klinik tak ada orang nak bawa. Air tak ada. Semua orang tak boleh nak mandi. TV rosak. Dah tak boleh guna TV. Oh begitu. Terima kasih kepada dua orang saksi kita atas testimoni yang sangat komprehensif. Jadi dapatlah kita faham bahawa guru-guru dan AKP seseri kita penting dan wajar dihargai. Arise News out. Supaya budak-budak ni dapat keputusan 9. Bukan exam baru start. Orang kena start awal. Semayang. Bukan saya.